Azwani kawal perasaan ataupun ujian yang ketik itu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap suara merintah kita. DJ ke? Betul. Dah betul ke DJ? Oh, sebab dia macam suara dia sangat soothing Waktu malam ke siang ke subuh ke? Bila diperlukan. Sebab dulu saya waktu tingkatan 3, Tok I nanti kan bila besar dah masuk, ada rezeki lah waktu tu dekat Tawau Sabah. Mereka panggil untuk DJ jemputan. Saya dulu suka bercakap. Jadi ala sampai radio lah saya nak cakap waktu tu kan. Jadi bila dia buka untuk hari Sabtu Ahad jadi DJ jemputan, saya pun pergi kat sana. Kita akan pasangkan lagu-lagu lah ketika itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari utara membawa berita, dari selatan membawa pesan. Dari timur membawa makmur, dari barat membawa berkah, dari saya Zahmi. Radio Tawau. Itu kan macam YB. Tak ada jadi macam announcer bola juga macam tu lah. Tapi bila kita dengar suara Puan Sapura tu memang sangatlah rasa Sakura dalam hati. Sakura. Tapi Kak Jah pernah jadi DJ, mana menggunakan vokal pernah jadi DJ dah. Cik pernah menggunakan vokal tu untuk supaya orang tidak kontak Ika. Contoh kan? Hello, nombor yang anda dial tidak dapat dihubungi. Jadi kalau orang macam tu jadi selama Ika tu kita bercakap. Operator. Masya Allah. Jadi kenapa dia tiba pergi ke DJ? Oh, sebab suara sedap, Masya Allah. Dari mana pula misi tu kan? Sebenarnya setiap kali pergi misi kemanusiaan, dia akan ada cerita yang berbeza. Walaupun tempat tu mungkin kita pergi beberapa kali. Macam tu juga lah kadang kita belajar satu perkara, Ustaz kami pesan. Walaupun kita dah pernah belajar dah tentang hadis innamal a'malu binniat contoh. Tapi Ustaz kami selalu pesan, walaupun kita dah pernah belajar, anggaplah kita akan terus belajar 1000 kali. Sebab apa? Setiap daripada kita belajar tu pasti akan ada hikmah-hikmah yang berbeza. Jadi waktu misi dekat Kemboja 2010, 2012 Allah izinkan pergi ke Gaza. Kemudian 2013 Allah rezekikan masuk lagi ke Gaza. Dan bermula dengan misi Syria ketika itu 2019 dapat masuk ke Gaza Palestin bersama dengan Hazwani. Setelah 5 tahun dia berdoa, Allah kabulkan. Dan setiap daripada itu Allah bagi misi ini one way ticket. Kalau sampai pernah dengar kisah-kisah ketika berada di bumi Syria ketika itu berlaku peperangan sangat dahsyat. Kami nak masuk ke kawasan Bandar Aleppo ketika itu tak boleh masuk sebab bom yang kena waktu ketika itu memang sangat banyak dan sangat bahaya. Kami tukar ke kawasan lain dinamakan Kafar Zerta ketika itu. Dan tempat itu, kalau adik-adik pergi ke Kafar Zerta ketika itu, tempat itu dah jadi seperti bandar berhantu. Sebab apa? Ibu-ibu kita dah stay nak baca ayat kursi. Masya Allah. Dia masa soal ke masjid sebab benda tu tak ada. Kita boleh lah cakap ya Masya Allah. Bandar berhantu sebab apa? Tempat tu memang dah kena bom. Yang berada dekat sana hanya beberapa orang. Tapi bila kita bercakap dengan orang Syria ketika itu, kamu ni masih tinggal kat sini tak takut mati ke kena bom? Jawapan mereka ni, mereka kata apa? Kenapa kita nak takut mati? Allah is waiting for us. Allah tengah tunggu kita ni. Allah ada 100 rahmat. Allah ambil satu rahmat, capat dekat dunia kita dapat pelbagai jenis nikmat dan juga rahmat. Dekat syurga nanti Allah ada 99 rahmat dah bagi pada kita. Kenapa kita nak takut mati? Maksudnya mereka yang berada dekat Syria, dekat Gaza, tempat-tempat perang ni, mereka ada satu pemikiran yang dinamakan begin with end in mind. Maksudnya mereka ada pemikiran akhirat. So bila mereka tahu mereka nak masuk ke syurga, pemikiran akhirat baru patah balik. Dia nak masuk syurga nak kena buat macam mana? Jaga solat, jaga Al-Quran, jaga hubungan silaturahim, lepas tu kena tolong orang. Walaupun keadaan mereka dekat Palestin tu susah, jumpa je Malaysia, Masya Allah, ta'ala. Ajak datang rumah. Walaupun mereka tak ada apa-apa nak jamu, tetap juga nak bagi makanan. Macam dekat Yaman, Masya Allah, kita pergi kemah dah lusuh. Dia punya kemah, bumbung tu pun berlantaikan pelepah-pelepah. Lepas tu memang dia punya lantai tu memang pasir. Itu betul atap dia pelepah. Lantai dia tu yang pasir betul lah. Lantai dia pasir. Kemudian nak berikan kita air. Air tu kita tahulah tak tahu sumber daripada mana. Tetap nak menyatu kita tamu. Jadi Masya Allah seperti mana masjid hari ni tetap nak menyatu kita tamu tu. Terima kasih banyak-banyak. Ini salah satu contoh akhlak yang kita boleh contohi. Jadi bila pergi kat sana juga dekat Syria tu, Allah bagi kita sampai tahap ketika itu kena berlari masuk ke dalam yang lahat sebab bom mengejar kita. Dan bom itu, serangan itu berlaku
satu dekat udara, ada bom, dan kedua pula adalah sniper di darat. Jadi dua serangan yang menyebabkan kami kena duduk di dalam liang lahat. Bila berlaku kita pergi misi kemanusiaan di Indonesia, gempa bumi, tsunami dan likuifaksi, 3 terus. Apa yang kena dekat Indonesia ketika itu sangat dahsyat, dan kami tidak ada pengalaman satu misi kemanusiaan yang 3 bencana alam serentak. Okey, gempa bumi kita tahu, betul? Tsunami kita pernah dengar juga. Likuifaksi pernah dengar tak? Ini bencana apa likuifaksi? Kami pun baru belajar bila berada dekat Indonesia ketika itu. Rupa-rupanya likuifaksi ni adalah kami pergi ke satu kampung, mereka bagi tahu perkara ini berlaku sedetik cuma. Tiba-tiba blackout, dan kampung kami itu tiba-tiba tanahnya boleh tinggi setinggi 6 meter. Kita ni baru meter lebih. Setinggi 6 meter. Kemudian rumah, kereta di-blender seperti washing machine. Semua kena blender satu kampung. Kemudian masuk kembali ke dalam tanah dan keluar balik. Di-blender lagi sekali, masuk lagi dalam tanah beberapa kali. Sehinggalah kampung itu semua ditenggelami masuk dalam tanah, tak keluar lagi dah. Sampai satu tahap kami berjumpa dengan suami isteri ni. Dia beritahu ketika itu jalan raya pun dah terbuka, tapi tertutup lagi. Terbuka dan tertutup. Ada seorang muda terjatuh di dalam gerbang jalan raya itu, dan kemudian jalan raya itu terus tutup dan tak buka lagi. Bagaimana perasaan ibu yang melihat anak dia duduk dalam jalan raya itu? Jadi ketika itu kita, ya Allah, misi kemanusiaan sebelumnya kita berhadapan dengan bom, sniper, one way ticket. Tapi kali ini kita tengok macam apa terjadi sehingga bila kami di interview, kami tak mampu nak jawab interview itu sebab kita rasa macam, ya Allah, dahsyat apa yang dilalui jiran tetangga kita di Indonesia. Dan bila kami bertanya kepada haja-haja, nenek-nenek dekat sana, dia kata begini, dia duduk waktu tu sambil melihat kat depan sana. Kami cakap, makcik tengok apa tu? Dia kata, ni nampak tak? Ini rumah saya baru bina, baru siap. Sekali kena gempa bumi, habis hancur. Sedangkan rumah tu dia bina untuk satu keluarga, dia duduk, anak menantu semua dekat situ. Dan dia tengok rumah dia telah berhancur. Dan nenek tu berkata, ujian kami di sini adalah seperti ini. Tapi setiap negara ada ujian yang berbeza, setiap orang itu ada ujian yang berbeza. Tapi bagaimana kaedah kita nak berhadapan dengan ujian? Masuk sumur flotilla. Sumur flotilla kita tak pernah terbayang akan berada satu misi yang berada di dalam kapal. Dan kita tak pernah membuat latihan di dalam kapal untuk pergi misi. Kita dengar cerita nenek-nenek dahulu pergi ke Mekah melalui kapal. Tapi ini misi kemanusiaan, berlaku apa-apa kita tak nak pergi mana-mana. Kita dengan lautan. Dan lautan itu adalah lautan Mediterranean. So, The Hermes dipendek cerita lah. The Hermes ni sebenarnya kami ini kena bawa jemaah umrah. Jadi kami tak dapat ikut misi sumur flotilla sejujurnya. Tapi kami ini nak ikut, tapi jadual tu clash. Mereka dah start berlayar 1 September, kami pergi baru sampai dekat Madinah. Jadi kami kata, ya Allah, macam mana ni kami rindu sangat dekat Gaza, Palestin. Kami memang nak pergi, tapi itulah, kalau kami habis pun mungkin diorang dah dekat Yellow Zone, dah habis buat umrah, jemaah semua tu. Dan kami pun berdoa. Ini semua kuasa Allah Ta'ala, dan semuanya mungkin Allah nak beritahu, doa silahul mu'min. Doa itu merupakan senjata orang mukmin, sama ada kita ni yakin ke tak dengan doa kita. Jadi kami pun doa hari-hari, masuk Raudhah doa, ya Allah rezekikanlah dia habis dapat pergi misi kemanusiaan sumur flotilla. Dekat Perang Badar kami bertawasul dekat depan Kaabah, sehinggalah mutawaf kami ni mengetuai kita punya jemaah umrah ketika itu. Dia berdoa, ya Allah izinkanlah Kak Ja dengan Ika dipilih untuk pergi sumur flotilla, dan diaminkan semua jemaah-jemaah. Waktu tu menitik air mata kita depan Kaabah, walaupun kita tak nampak jalan pun kami boleh ikut misi. Sebab nak ikut misi sumur flotilla ni perlu melalui training yang ambil masa 3 ke 4 hari. Dan bila pula kami nak training, dan training tu dihambarkan daripada habis. Pendekkan cerita, mereka yang dalam sumur flotilla ni, mereka terpaksa berhenti di Tunisia. Sepatutnya tak ada jadual. Mereka kena terus berlayar, tapi ada kapal-kapal rosak. Mereka berhenti dekat Tunisia. Dan kami tahu je, kami cek, Tunisia dengan Mekah ni 3 jam. So bila 3 jam tu kita terus beli tiket flight, beritahu kepada travel agency kita nak pergi ke Tunisia. Sampai dekat Tunisia, terkejut Tuan Andi, ada Datuk Sani ketika itu, muncul dia habis.
Lepas tu Tuan Nadi cakap macam ni, Kak Jah, tak payah bawa muka kesian. Tak ada kapal. Kami cakap, oh tahu, tapi manalah tahu kan buku ada ajaib, buku magic kat situ kan. Tapi kan tak ada, tak apalah. Kak Jah cakap, Kak Ika, esok pukul 12 tengah hari, kalau still tak ada kapal, kita patah balik ke Mekah bersama jemaah. 10.45 pagi besok Tuan Nadi call, Kak Jah, Ika ada satu training dibuka untuk Kak Jah dengan Ika ikut, tapi pukul 11, 15 minit, boleh siap? Kami terus bangun, okey boleh siap. Dan kami terkejut, bukan training dah habis ke? Rupanya ada satu kapten, dia tarik diri, masuk kapten baru, dia kena menjalani training. Sebab ni kita mendapat masuk. Dan training tu bukan 4 hari, bukan 3 hari, bukan 2 hari, juga bukan sehari, tapi 2 jam. Settle training kami macam, Tuan Nadi, ya betul. Kami pun terkejut, Tuan Nadi pun terkejut. Macam mana training boleh siap 2 jam? Itu semua Allah punya cerita. Kami tak tahu apa-apa. Tapi dalam keadaan kemudahan Allah bagi, Allah nak tengok setiap yang lalu tu kita masih nak yakin dengan Allah kan, ataupun kita okey Allah dah tolong Nadi, okey lah. Kami tunggu dekat 10 hari masih tak ada kapal. Rupa-rupanya kami perasan baru-baru ni. Waktu dekat sana kami akan lepas training, kami confirm ada kapal. Kami bukan beli barang. Mungkin ini adalah kali terakhir kan video semua. Sedihlah kami. Mungkin kita dipisahkan ke apa. Rupanya bukan pisah, kapal pun tak ada. Itu kembali Malaysia baru mereka bagi tahu. Dia kata kami sebenarnya suka nak bagi tahu. Kak Jah ni kami pun tak ada kapal. Kami semua cakap, kau lah cakap. Hang lah cakap. Yang aku tak berani lah cakap, dia dah beli barang macam mana. Rupanya kami duk rasa sendiri. Hari-hari kami buat misi pemeriksaan terangkat barang. Sebenarnya semua orang tak berani nak cakap. Boleh habis tak ada kapal. Nasib baik orang tak cakap waktu tu. So kami ni siap letakkan record video dengan pasport kan. My name is Heliza Helmi, dan dia tangkap semua, kita dah buat semua prosedur tanda tangan semua. Itu tak ada kapal. Setelah 10 hari nak masuk 2 minggu, Tuan Nadi pun bagi tahu dia kata apa? Okey Kak Jah, ada kapal kalau Kak Jah nak ikut, tapi kapal tu kapal observer, kapal pemerhati, yang kapal tu takkan masuk ke Gaza. Allah, kita nak masuk Gaza, kapal tak boleh masuk Gaza pula. Tak boleh kan, kita join je, So bila dah nak masuk dalam kapal Bot Nusantara namanya, kami dapat panggilan daripada Tuan Nadi, Kak Jah tak boleh masuk Bot Nusantara. Dah penuh macam bas pula dah. Bas pun tak macam tu kan, Masya Allah. Dah penuh, tak boleh masuk Bot Nusantara. Kenapa? Tak boleh, Kak Jah kena keluar. Sebab Kak Jah dia ada visa, kena terbang ke Malta. Ada apa pula kat Malta? Ada satu je kapal kat situ, naik kat situ. Jadi mereka dah berlayar lah, ketua misi dah berlayar, kita yang bye-bye. Kami kena tinggal. Masya Allah, waktu tu kami terpinga-pinga sekejap. Semua orang dah tak ada dekat Tunisia. Semua ground team termasuklah dekat kapal, tidak ada. Kami masuk balik ke penginapan, kami tengok kosong. Tinggal 2 orang je. Dengan orang negara Tunisia lah, tak ada orang lain lah. Ya betul lah. Okey tak apa, kami bersangka baik pergi ke Malta. Panjang cerita dia, nak kami boleh bayar panjang cerita, dipendekkan cerita. Adalah bot namanya bot Johnny M. Ketika itu ada bot lah, okey lah. Tapi bot Johnny M adalah bot observer. Dia tak boleh masuk Gaza juga. Okey, macam mana dah sampai kita naiklah bot Johnny M, tapi kami tidak dibenarkan untuk beritahu bot kami, bot pemerhati, bot Johnny M, semua tu lah. Baru 10 jam berlayar, bot rosak tengah di lautan Mediterranean. Bot rosak 10 jam ni. Orang lain dah lautan mana lah, kami di lautan Mediterranean 10 jam. Lepas tu mereka kata nanti akan sampai bot Tommy untuk bawa kapal tu ke darat. Subhanallah, rupanya jalan tangki je. Oh gitu rupanya. Kita tempat-tempat jauh duduk rasa goyang-goyang 10 jam, patah balik. Oh, waktu kita kata ya Allah, tolonglah ya Allah, kami nak pergi di Gaza, tolonglah bagilah bot ni jalan. Tapi masa tu berdebar jugalah, sebab bayangkan kapal-kapal floating lain semua dekat depan lah. So kita je satu kapal dekat tengah-tengah laut tu dalam keadaan tracker waktu tu mula-mula ada. Selepas berapa jam tiba-tiba dah tak ada. Sampai kan command center semua Nusantara dekat Malaysia ni dah macam risau dah. Korang kat mana? Sebab tracker tak dapat, sebab internet pun lost, electricity pun lost. So waktu tu kita hanya ada Allah je dengan keadaan ombak yang sangat-sangat kuat tu. Jadi itu adalah satu benda yang Allah nak bagi tahu kat kita, sebenarnya hanya bergantung dekat Allah je sebenarnya. Betul-betul, Masya Allah. Jadi waktu tu dah 10 jam, dah 24 jam, bot Tommy tak datang lagi. Waktu tu kami fikir mungkin kita akan mati disebabkan karang kot. Sebab memang gelombang macam ni, bayangkan. Gelombang ni memang besar, especially bila bot kita tak bergerak, lagi kuat. Jadi nak muntah. Jadi kalau kita waktu tu
tu dia pening muntah-muntah. Macam tu lah. Ya Allah, jadi kita ambil masa 24 jam tu dia kata macam tu. Cuma tak dapat nak buat live je sebab kami semua ni tak boleh. Dan tak boleh, internet tak boleh pakai, semua tak boleh. Air kena minum macam tu. Kalau masak nasi pun guna air apa tu? Air laut, jadilah salted caramel rice sebab tu. Masya Allah, Buma buat biskut pun ada biskut yang masuk angin dengan biskut hancur. Saya tanya nak biskut hancur dulu ke biskut masuk angin? Satu, biskut masuk angin lah kan. Yang hancur tu later-later kita makan. Maknanya perasaan macam ni kita rasa itu pun alhamdulillah kita dapat. Orang Palestin lagi tak ada apa-apa. Jadi Allah nak bagi rasa sikit 1% berbanding dengan apa orang Palestin rasa. Jadi pendekkan cerita, lepas bukan 24 jam, lepas 48 jam, 2 hari baru Buk Tori datang. Besarnya Buk Tori, patut dia boleh tarik kapal kita. Besar betul, Masya Allah. Waktu tu kata, ya Allah, jangan ditarik Allah, bagi dia dapat repair enjin boat ni. Pukul 3 dia datang, pukul 4 tak siap, pukul 5 tak siap, pukul 6 tak siap lagi. Allah, janganlah tarik. Waktu tu lah kami pun nak solat jamaah taklim maghrib isyak. Tiba-tiba pukul 8 lebih nak masuk pukul 9. Macam gerak je ni, dah gerak ke? Buka tingkap. Bukan tingkap lah, macam rumah pula. Kita tengok kat luar. Tengok, buat kita dah berjalan lah. Tak sempat nak say thank you dekat potong itu. Dah berjalan, Masya Allah. Nak kata, bila manusia tak boleh tolong, hanya Allah ketika itu, zikir yang memang kami waktu tu lah sepanjang panjang misi subuh pula kita, hasbunallah wa ni'mal wakil tu betul-betul rasa bunyi kat sini. Waktu kita tak ada apa-apa, hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa dia? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Okey, kita sedang live, hasbunallah wa ni'mal wakil. Tapi waktu tu sebut, ya Allah, cukuplah Allah bagi kami, la haula wa la quwwata illa billah. Tak ada dah upaya. Menitik air mata tu waktu tu rasa macam tolong jangan tarik. Memang berserah 100% Allah bagi jalan. Tapi subhanallah, Buk Jenny M tiap-tiap hari dia ada masalah. Masalahnya tiba-tiba blackout. Bila blackout, navigation tak dapat. Bila tak dapat, internet tak dapat, orang tak dapat kontak kita. Tiba-tiba kita kan, bila Buk kan dia ada depan tu kan, deck dia, tiba-tiba pecah pula. Lepas tu air kita dah nak habis, semua ada problem. Pendek cerita, pukul 5 pagi. Kita terus sikit pukul 5 pagi. Sebab panjang cerita dia. Kalau cerita tu dia kena jemput dalam siri yang ke-100 baru sampai cerita tu. Panjang sebab saya cerita detail. Belum lagi saya cerita nak bernafas macam mana. Taklah sedetail itulah nak kata, Masya Allah. Tak kena cerita nafas macam mana kan. So pukul 5 pagi, Kapten kata, Mayday. Kalau apa kenapa Mayday? Kapal kita nak tenggelam dah. Buka je enjin, dua enjin dah kena tenggelam air. The moment dua enjin kena tenggelam air, kita tak boleh senarkan apa-apa dah. Sebab tak ada backup. Dan kapal kita dah terbelakang macam ni dah. Waktu tu kami capai je beg apa yang ada. Makanan kucing pun kita tak sempat nak ambil. Kita mungkin sekali ikan dah makan makanan kucing, dia boleh makan apa sajalah kan. So kita pun keluar masuk dalam emergency boat. Kemudian kami pergi ke satu boat Ardel, kami singgah sekejap. Dan kemudian kami dimasukkan ke dalam Abu Alma, iaitu ada kereta, Tiago, Ilya, Musa, semua tu lah kat dalam tu. So kat situ kita macam, kapal ni besar kan, mesti muat kita tak. Kalau tak muat kita duduk sipi-sipi je perasaan kita. Di situ kat ujung tu boleh tak tumpang? Rupanya tak boleh. Dia bukan main-main tumpang kan, tumpang kereta, tumpang. Tak. Dia memang daripada awal senarai nama dan perlu di-approvekan oleh steering committee. Jadi kami pun tengah duduk tu tiba-tiba keluar poster Buk Johnny M. Tapi sebelum keluar poster tu sebenarnya ada yang sahabat-sahabat kita dah masuk seorang-seorang masuk kapal. Okey, ni seorang dah dapat kapal. Negara lain lah. Waktu kita tengok macam, diorang dah dapat kapal. Okey. InsyaAllah kita dapat ni. Lepas tu orang kedua pula dah dapat. Okey, bye-bye. Kita macam, okey. Bestnya diorang dah dapat kapal flotilla. Bayangkan semua daripada observer pun diorang dah dapat kapal flotilla untuk masuk ke Gaza. Tiba-tiba tinggallah kita je orang Malaysia. Kita tengah bincang macam, lama juga kita ni kan. Tiba-tiba salah seorang daripada kita punya tim Malaysia tu nampak satu poster daripada Global Smoke Flotilla. Dia kata ada sebahagian tu yang dah dapat kapal baru, sebahagian lagi akan dihantarkan balik ke negara masing-masing. So waktu tu fikir, kalau Ozil Buk Johnny M tu tiga kita je lah. Waktu tu perasaan tu sedih, dan itulah momen yang dalam GSF ni, sebab Kak Jen ni susah menangis. Tapi dalam misi ni adalah misi yang banyak Kak Jen hujankan air mata. Macam kita tak ada raya dan pengharapan hanya Allah je. Dan bila keluar poster tu, dia cakap Johnny M, Buk Karam dan tim Malaysia ni kena dihantar ke darat. Kita macam 3 hari lagi nak sampai, perjalanan panjang, 3 hari nak ke Gaza, kami kena dihantar ke darat.
waktu tu saya rasa macam tak ada terima. Tanpa dibincangkan dah keluar poster. So waktu tu saya dah tak boleh cakap dengan sama-sama dah. Saya pergi hujung sudut, saya tengok laut, saya tengok langit. Saya kata, ya Allah, apa dosa kami, ya Allah, apa dosa kami, ya Allah. Memang istighfar, telefon suami, telefon mama dengan abah. Sekali lagi kata, ya Allah, hasbunallah. Ulang itu je, hasbunallah wa ni'mal wakil. La haula wa la quwwata illa billah, hasbunallah. Menitik, lepas tu memang saya dah macam tak ada nafas. Kita pernah menangis yang macam tak berkata tu. Semua waktu tu Alma yang lain dah tak tegur saya. Pendekkan cerita, organizer datang. Organizer datang, dia cakap ada bot yang dia hangis kalau betul nak masuk boleh, tapi tak boleh duduk sama-sama. Adik-beradik kena dipisahkan. Dah cerita drama, dalam drama adik-beradik berpisah. Jadi kami pun macam hatiku ada nak sambung juga. Nak kena pisah. Mengikuti perhatian tu istikharah. We want to answer. We need to answer. We need answer. Answer apa? English brain. So brainwash betul lah. Dia kata tak boleh tunggu. Jadi waktu tu Ika dah memang, waktu tu kita dah check in dan semayang. Ika terus Allahu Akbar. Dia terus semayang sekarang. Walaupun orang tu nak tunggu answer answer ke itik ke, waktu tu dia dah solat istikharah. Jadi tak ada nama aku takkan langsung dibatalkan solat. Saya pun duduk sebelah Ika macam dia tengah solat dia. So saya pun tunggukan sambil berdoa. Datang organizer seorang lagi. Dia cakap, okey, kita ada satu kapal, tapi kapal tu memang kecil. Nama dia kapal Hiu. Eliza, Hazwani, Hiu, H belakang. Tapi kapal tu boleh muat 7 orang. Tapi bila campur korang orang akan jadi 9 orang. Kapal tu kapal layar, kecil, boleh tak? Tapi korang tak kata pisah. Waktu tu dia semayang tak khusyuk. Sebab dia nangis waktu tu bila dengar orang tu cakap nangis tu, kenapa berdua? Habis je Assalamualaikum. Kita orang turun peluk dulu nangis. Setuju tak? Setuju je lah, setuju. Yang penting kita tak berpisah. Setuju. Tu kita pun cakap setuju. Tapi waktu tu kita rasa macam Allah, kapal kecil macam mana risau sama. Kapal kecil tu memang tanda dia memang nak masuk dalam macam nak tenggelam lah. Cakap, ya Allah, boleh tak satu malam duduk dekat kapal Alma ni dulu? Sebab kita macam mana kita nak tarik lah. Kita nak macam keadaan kita orang macam non-stop hari-hari. Sekali, dia orang beritahu kapal, orang ni dah naik kapal lah. Ada yang dah naik kapal, dia kata kapal dia habis. So I'm so sorry. Kita nak beritahu yang korang tak boleh naik kapal Hiu hari ni. Korang kena naik esok. No need to sorry. It's good. Alhamdulillah. Tomorrow okay. Alhamdulillah. No need to sorry. Jadi Allah kabar kita boleh duduk satu malam dekat kapal Alma. Dapat masa duduk kapal yang subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi kat situ cerita pengalamannya adalah nak bagi tahu setiap perjalanan kehidupan kita bukan kat kapal sahaja, adalah apa sahaja kita lalu semua yang Allah dan kita dah tahu, tapi kita kurang buat ataupun kurang yakin bahawasanya Allah yang akan boleh ubah yang impossible menjadi possible. Kita cuma tambah sikit-sikit lah sebab macam basically cerita tu hampir lah sebenarnya ada episod seterusnya dan cerita tu episod 100. Ya betul. Tapi bila Kak John cerita pasal kapal Alma tu, nak cerita sikit, mungkin jarang orang dengar lah berkaitan dengan apa yang berlaku di dalam kapal Alma. Kapal Alma ni seumpamanya motherboard, kapal yang paling penting. Di dalam GSF ni dia ada 2 kapal utama yang peneraju yang penting lah. Kapal Familia, satu lagi kapal Alma. Tapi kapal Familia tu dah beberapa kali Legion Zero ni sebenarnya dah menghantarkan bom, mengakibatkan kapal tu ada rosak dan mungkin ada berlaku sabotaj. Akhirnya memang kapal itu tak boleh nak digunakan. Tu yang kenapa ketua kereta, tiang tu semua tu dipindahkan ke kapal Alma. Jadi masa satu hari tu mungkin hikmah Allah nak bagi tahu kat situ adalah untuk kita memerhati siapakah kereta, siapakah Tiago, siapakah Yasmin. Sebab ini adalah, bayangkan, ketua dalam nombor sebuah flotilla ni adalah di kalangan orang yang non-Muslim. Malulah kita sebagai Muslim ni, kita ada juga, tapi macam mereka yang bersemangat kuat. Jadi macam cerita tadi, personality dia ni, dia ada satu macam unique personality, bukanlah penyakit, tapi ya unique personality lah. Jadi dia ni saya perasan, dia jenis yang suka pakai earphone, dia suka duduk seorang-seorang. Jadi masa tu kebetulan di kapal Alma ni dia ada tingkat atas. So kat tingkat atas tu biasanya Muslim-Muslim akan solat berjemaah kat situ lah. Jadi dia pun jalan, kita pun nampak dia di jalan, dia pegang handphone. Dan kita orang pun macam, sebab muka dia tu jenis yang kalau ikutkan kita rasa takut nak tegur macam dia nak share gambar macam takut. Tapi bila lagi nak jumpa kan, sebab esok mungkin kita dah pindah ke kapal lain. Tapi rupanya dia okey. Dan ada satu
malam tu, waktu tu dah malam, tiba-tiba dengar suara gerak yang macam macam tu macam nyanyi pula. Gerak yang macam budak-budak yang macam happy saja macam tu. So tengok siapa yang budak-budak dalam kapal Alma, rupanya Greta. Nak menunjukkan apa? Greta ni dia kalau happy tu happy betul. Dia ada macam sifat yang macam kalau sedih tu saya tak tahulah, tapi kalau happy tu happy betul. Tapi dalam keadaan yang genting, bila ni ringkaskan cerita lah, bila kita diculik oleh Isewa tu, dan bila kita berada di kuat tu, semua orang muka memang nampak penat lah. Kami antara muka yang nampak penat, even ketua-ketua kita yang lain pun nampak macam, sebab ialah dalam keadaan yang kita bercampur bau. Sebab sikit je lagi nak sampai negara G, sebab ada TikTok kan, sikit lagi nak sampai negara G tapi dihalang. Jadi dia rasa macam Allah penat dia. Tapi tahu tak apa Greta waktu tu? Dia macam orang yang very fokus. Dia antara yang paling ujung. Dia macam macam ni, lebih kurang macam ni situasi dia, ramai orang tapi diikat tangan. Jadi Greta di bahagian paling ujung. Dan mostly semua orang bila sampai je, orang tanya, where's Greta? Sebab mereka dah banyak kali dah, negara Islam ni banyak dah target Greta. Kata kalau Greta sampai, kita akan apa-apakan dia, kita akan letak ke penjara sekian. Tapi dia tetap tenang. Dan bayangkan waktu Greta nak masuk dalam waktu mereka ICW ni dah standby bendera mereka, suruh Greta cium. Tapi dia tetap tenang, subhanallah. Jadi itu menunjukkan betapa mereka ini, Greta ini, that's why di usia muda tu, tapi dia menjadi satu rujukan kepada umur-umur macam kami, hatta yang cucu kepada Nelson Mandela. Nelson Mandela pun karakter yang bagus juga. Dan satu lagi ketua yang kita rasa kita boleh jadi inspirasi, dan kita doakan lah, mana tahu kan, kita berkumpul kat sini, doa kita mustajab. Allah bagilah hidayah kat mereka, sebab kita perlukan figura-figura seperti mereka ni. Tiago ni, dia daripada Brazil, dan dia antara yang figura penting dalam Global Sumo Flotilla ni. Jadi isu dia masa kita orang punya kapal tu tak ada, dia antara asbab utama juga yang akhirnya dia berusaha untuk dapatkan kapal untuk kami. Yang tak kala ketua-ketua lain kata, sorry memang dah tak ada, kita dah sebenarnya lambat disebabkan yalah kapal kita orang rosak, kita orang tak dapat. Tapi dia juga kata macam akhlak dia ni, senang cerita walaupun dia bukan Islam, tapi akhlak dia seperti Nabi. Mudah-mudahan dapat taufik hidayah. Sebenarnya kata macam I understand, dan dia sangat sayang orang Nusantara sebenarnya. Sebab apa dia kata, aku perasan dalam banyak-banyak negara ni, Nusantara ni yang paling helpful, Nusantara ni yang paling tak berkira. Aku sendiri rasa sedih nak hantar korang balik ke Malaysia, tak apa, aku cuba. Dan dia cuba, itu yang menjadi tiba-tiba entah macam mana daripada kapal terpisah akhirnya dapat 2 kapal. Itu sebab Tiago. Dan bila sampai di port, Tiago pun antara orang yang tenang juga. Masa dia sampai, tak izin saya berdiri jam, masa sampai tu dia pakai beg galas tu dengan bendera Brazil waktu tu. Jadi semua orang memang tak suka lah, negara Islam dia tak suka. Dia dalam keadaan tenang tak, waktu tu diorang memang tolak tu yang tengkuk macam ni, yang memang sebenarnya boleh je kita jalan elok-elok, tapi diorang tolak. Tapi apa Tiago tunjuk kat situ, dia tetap muka tenang dan dia bagi sign peace. Maknanya ini adalah misi keamanan. So kat situ rasa macam subhanallah, itu antara benda yang kita belajar daripada situasi yang menakutkan macam-macam ujian tu. Tapi dalam masa sama Allah nak bagi tahu kat kita, orang kalau 10 tahun lepas orang tak ambil peduli pun tentang negara Palestin kecuali orang Islam. Tapi sekarang ini 2025 negara non-Muslim juga bersatu hati untuk membantu mereka. Jadi ini adalah dakwah terbesar dan kita doakanlah semoga Allah bagi hidayah kepada kami. Subhanallah, kalau kita dapat dengar tadi, bukan sikitlah ujian ataupun pengalaman getir yang dilalui oleh aktivis Sumo Flotilla ni, terutama Harris sendiri pun. Masing-masing mungkin kita di sini mungkin kita ingat macam awal-awal lah kan, mungkin semua aktivis memang ada kapal daripada awal kan, tapi rupanya pada hari ni kita dapat tahulah secara itu pun kena tunggu episod 100 baru boleh tahu semua. Baiklah, tadi saya nak minta izin siapa yang kita nak tanya untuk soalan berikut ini. Sebenarnya masjid pada hari ini nak buat pelancaran tabung derma bagi membiayai penyemarahan dan majlis ilmu Masjid Al-Ihsan Tokaya. Nanti akan ada kata urusia lah daripada pihak masjid yang akan buat edaran ataupun untuk pelancaran tabung derma ni kepada kita punya tetamu yang ada. Dan sambil-sambil tu tadi Kak Jah ada suruh pasal training ya. Training tu
2 jam pun lah, dalam tempoh 2 jam tu. Mungkin boleh kongsikan training yang 2 jam tu macam mana rasa, dan apa kita nak training, boleh ke kita nak share apa training tu? Boleh. Ataupun dan apalah kata yelah 2 jam kan, orang lain 3 hari 4 hari kan, kita 2 jam macam mana rasa tu? Kompres lah. Saya rasa sebab kita tak tahu 3-4 jam yang diorang lagi training tu macam mana. Tapi kita 2 jam tu memang betul-betul kompres, especially dia fokus untuk training non-violence. Itu paling dia ajar supaya kalau berlaku interception, kalau kita berada dekat penjara, apa kita nak buat supaya kita tidak buat mereka ni menjadi lebih ganas waktu tu kan. Dan dari sudut dokumentasi, itu sangat penting dijelaskan kalau dapat yang ni kena sign ke tak, kalau macam ni apa yang perlu sign, sebab bila kita dalam keadaan sangat letih, dekat keadaan tertekan, mereka akan buat mental torture kita. Bila dah sampai kena intersection, nak pergi dekat port tu, kita kena sign. Waktu tu siapa kita nak kena cari, lawyer mana, kena hafal nombor telefon, so supaya mereka ni akan buat kita sign benda contohlah, okey tanda tangan ni rupanya kita tak boleh masuk ke Gaza 100 tahun contohnya kan. Tapi bila ada lawyer tu dia tak boleh, sebab kadang dia hantar tu surat-surat daripada tulisan di Hebrew, kita faham kat situ kan. Dan antaranya juga diorang akan waktu tu diorang kongsikan ini bukannya misi flotilla yang pertama, dia dah kali ke berapa dah. Jadi ada satu insiden mana dia ceritakan pengalaman flotilla tu untuk kita get ready. Sebab tak silap saya, Marmara tu antara salah satu misi flotilla yang terbunuh hampir 9 ataupun 10 orang. Jadi itu antara yang diorang bagi tahu, ini antara diskonya. Dan diorang bagi tahu juga, diorang menceritakan bagaimana askar Israel itu diorang dah well trained daripada diorang mungkin boleh muncul daripada bawah laut naik ke atas untuk nak culik kita. Kadang-kadang diorang akan naik kapal. Jadi diorang ceritakan bagaimana yang akan berlaku pada kita dan apa strategi negara haram Israel itu antaranya lah. Itu bagi kami yang untuk kompres 2 jam. Tapi kalau yang mereka yang 4 hari ni, kebiasaannya diorang punya training tu simulasi. Contoh tiba-tiba lampu gelap, tiba-tiba diorang ditendang, diorang itu. Sebab untuk bagi persiapan ini yang mungkin akan berlaku bila di intercept tu. Sebut pasal intercept, apakah pengalaman mungkin Kak Jan dengan Ika boleh kongsikan pengalaman ketika intercept daripada dalam kapal tu sehinggalah menjadi tawanan di dalam penjara? Apa yang kata pengalaman-pengalaman yang pahit ataupun yang perlu ditempuh oleh Kak Jan dan juga Ika? Masya Allah. Jadi bila berlakunya interception ataupun penculikan daripada negara haram itu berlaku sangat cepat. Waktu tu maghrib, kami ikan dengan Kak Jan waktu tu baru selesai jamak takdim maghrib isyak. Tiba-tiba radio kami di-intercept. Dia cakap ini adalah daripada Israeli Forces, tolong patah balik, sekiranya tidak kami akan lakukan sesuatu pada kalian. Jadi ingat tak yang ketua tadi yang Tiago tu kan, jadi dia yang menjawab radio itu. Dan situasi masa ni kita rasa macam dekat movie yang askar yang memang jadi ketua kita berjawab, dia kata kami akan teruskan juga perjalanan kami sebab ini adalah misi non-violence dan barang yang kami bawa ni adalah barang keperluan makanan untuk mereka, kami akan teruskan juga. Tapi lagi sekali radio kami di-intercept ataupun ditindas. Israel cakap lah, tolong patah balik, sekiranya tidak akan berlaku sesuatu pada kamu. Jadi kita memang tak hiraukan, kita pun teruskan. Tak sampai beberapa minit, akhirnya kapal motherboard kita ni Alma telah pun diculik. Tiago, Greta, semua tu diculik. Kita cakap Allahu Akbar. Kali ini diorang punya tu sangat power lah, maknanya diorang culik tu dalam masa yang sangat sekejap. Tapi macam kami ikan Kak Jan ni Alhamdulillah sebab kita kapal kecil, risiko dia adalah terumbang-ambing. Tapi bila kapal kecil ni kita antara yang last. Jadi waktu tu sebelum kami diculik, kapten kami tak silap daripada Ireland kot. Semangat dia luar biasa. Waktu tu kita orang tanya lah, so sekarang ni macam mana kapal Alma, kapal besar Alma, Sirius semua dah diculik dah. Kita nak buat macam mana ni? Kapal ketua kita semua dah diculik. Dia kata we're still going to Gaza. Dengan sangat tenang dia kata kita akan still pergi ke Gaza juga. So benda tu menjadi semangat kat kami tau. Kita macam oh okey, sampai satu tahap baru teringat di momen yang saya jalan cerita juga. Waktu tu dalam kapal hiu ni ada 2 orang daripada Colombia. So diorang ni pun pernah pergi ke Mesir
untuk nak tunjukkan solidariti mereka kepada Palestin, sampai mereka kata mereka pun pernah dihentak oleh askar Mesir. Maknanya diorang punya kecintaan pada Palestin tu sangat dahsyat lah. Ada satu tu keychain, We Love Palestine, ingat tak? Waktu tu, dan dia tengok kan, waktu tu adalah detik akhir sebelum kita orang nak diculik. Dia tengok, dia sedih, kata bye bye Palestine. Dia sedih sebab dia antara yang setiap hari tu dia cakap, are you guys okay? Are we ready going to Gaza? Jadi bila kapal kami dah dipunculik, dia pun rasa macam bye bye Palestine. So kami pun naik ke atas sebab kapal kami ni ada bahagian deck bawah dan deck atas, tapi sangat kecil lah. Bila naik ke atas, waktu tu dah lampu sangat terang dan semua dah kena angkat tangan dah. Bila angkat tangan, benda yang kita terfikir adalah risiko-risiko yang kita pernah dapat training sebelum ni. Mungkin dia orang akan apa-apakan kepada para wanita, mungkin kita akan ditembak sebagaimana Marvin Marmara. Banyak sangat situasi tu, dan waktu tu lah juga kita fikir tentang keluarga kita. Sebab sekiranya kita diculik pun, benda yang merisau keluarga kita, apatah lagi kalau mereka tembak kita. Sebab waktu tu anything could happen. Bila dah angkat tangan, mereka pun masuk. Dan akhirnya ni, ringkasan cerita lah, akhirnya mereka kata macam okey, duduk diam-diam, sekarang ni nak minta para lelaki ni untuk keluarkan barang daripada poket kamu. So bila lelaki yang dipanggil satu-satu, kita orang pun macam tak boleh nak tengok macam tu sangat kan, sebab askar waktu tu dia di bahagian belah hujung sana. Jadi tengok macam okey, alamak dia orang sentuh kita, perempuan-perempuan ni takkan dia sentuh pula. Ya Allah, risaunya waktu tu. Memang Kak Jepun cakap baca Allah min baina aydihim. Memang semasa tu memang baca lah, ya Allah janganlah. Lepas tu bila dah selesai askar-askar ni cek para lelaki, dia cek perempuan pula. Mula-mula yang non-Muslim dulu lah dia cek. Lepas tu untuk yang bertudung tu, the first adalah Ika cik, ya Allah, kalau Kak Jan at least adalah backup sikit. Sebab Kak Jan jenis yang macam berani yang untuk bukanlah melawan, tapi untuk question balik macam no I cannot, macam tu. Jadi bila dipanggil tu macam dalam hati saya, ya Allah janganlah disentuh. So mula-mula dia suruh kita berlutut, okey, angkat tangan. Waktu tu memang rasa betul-betul kita ni macam tahanan yang tapi kita tak bersalah pun. Lepas tu syukurnya dia kata okey, keluarkan apa yang dalam poket kamu keluarkan sendiri. Waktu tu nak cakap alhamdulillah depan dia, tapi saya tak boleh macam okey. Tapi dalam hati tu macam, ya Allah baiknya Allah, takkan dalam kritikal macam ni Allah masih dengar doa kita, Allah masih ada sebenarnya. Jadi kita pun keluarkan barang, alhamdulillah. Dan perjalanan untuk nak pergi ke penjara tu ambil masa dalam 7 ke 8 jam. Dalam keadaan duduk macam ni sahaja, kita tak boleh nak apa. Daripada malam ke siang ke tengah hari, memang kita hadap je dalam keadaan macam tu. Dan bila kita sampai di port tu pun ambil masa berapa jam? Dalam 48 jam. Dan kita duduk di dalam port tu. Lama rasa dalam kita sampai kat port maybe dah pukul 3 ni, anggaran kita tak ada jam dah waktu tu, pukul 3 sampai the next day maybe pukul 7 pagi baru kita ke penjara. Sebab waktu tu saya ingat lagi, saya solat subuh di dalam Black Maria, di dalam kenderaan tu, dalam keadaan tangan bergaris semua tu kan. Tengok subuh ni kot semayang. So satu benda nak share lah, bila kita menghadapi situasi yang sangat genting, nak solat ke tak cerita dia, kan nanti nak kena tembak. Kat situ berlaku konflik, perbezaan pendapat, khilaf lah waktu tu kan. Jadi saya rasa, bagi saya lagi genting, lagi kena solat. Wuduk tak ada wuduk apa, solat. Mata hati ke semua boleh solat. Jadi bila saya bertanya kepada Guru Fiqah, dia kata lagi kita nak menghadapi situasi kematian, lagi kena solat. So memang betul-betul Allah terus praktikan. Bila kena intercept, dia orang pegang senapang, dia cakap ikan dah sempurna ni kan. So atas kapal tu nak solat, kita solat guna mata dulu. Okay. Bila Zuhur Asar, kita tengok dia orang boleh, waktu tu boleh nego sikit. Sebab waktu tu tentera dalam kapal dia tak sama dengan tentera dekat port, tak sama dengan tentera penjara. Dia berbeza-beza dia punya level dia. And then kita solat duduk. Kat takbir seperti kita solat duduk lah. Jadi bila di dalam Black Maria tu adalah kenderaan hitam yang bertutup yang memasukkan orang Palestin. Nak suruh nak ke penjara, nak gerak, itu Black Maria. So kita semayang dalam keadaan yang tangan kena ikat dan sebagainya. So kalau dalam keadaan macam tu kita tak boleh tinggal solat, apatah lagi dalam keadaan biasa-biasa. Di pesanan kat kami sendiri lah, Masya Allah. So daripada situ, bila kita tengok surah Al-Baqarah ayat ke-45 tak silap, Allah kata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Surahul Azim. Dan mintalah pertolongan dengan sabar dan juga solat.
Sesungguhnya solat itu amatlah berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Jadi waktu tu dalam keadaan yang memang kita tak tahu apa-apa, memang nak minta doa, tidak takkan doa saja, wajib solat. Sebab itu Allah bagi rasa solat di atas kapal, solat dengan mata, solat dengan hati, solat keadaan duduk kenderaan sampai dekat penjara. Penjara pun Zuhur ke? Asar ke? Asar. So sebab kita orang terpisah dalam penjara. Supaya cerita lebih kurang macam itulah. Allah lebih sawab. Baik, itu antara pengalaman yang kita rasa mungkin ialah bagi Kak Jan dengan Ika pernah melaluinya beberapa kali untuk misi kemanusiaan. Jadi kata macam Kak Jan, mungkin kita dah nampak lah Kak Jan punya ada kekuatan dia tersendiri tau. Kita macam follow Kak Jan ni, tengok ada dengan kita sekali lah yang dekat sini kan, dia macam okey, apa pun macam kita nak follow Kak Jan ni. Okey, Kak Jan dia macam Ika kata, bila Kak Jan ni macam dia macam ke depan sikit kan dalam cerita sikit macam Kak Jan punya keberanian tu hantar benda yang Kak Jan takut adalah bukannya polis Israel tapi adalah bahasa Inggeris. Jadi masa tu kita orang kena jaga kapal kita ni ada night shift. Kita cerita sikit sebelum nak soalan seterusnya. Waktu tu kita punya night shift, so kita orang dah di-explain oleh kapten. So Ika faham lah, Ika pun explain ke Kak Jan, okey macam ni cara kaedah ni semua. Jadi bila shift yang seterusnya, kita orang pula kena explain semua. Waktu tu kapten dah tidur dah, dan kita pun tak nak kacau dia sebab dia punya tanggungjawab besar kan. So Ika pun explain lah, explain. Kita punya team tu dah faham dah, tapi Kak Jan punya sifat nak orang kata add value juga. Kak Jan cuba explain. Kak Jan explain, lepas tu dia pandai Ika, I don't understand what she said because my English out of the planet. Masya Allah. Tapi balik effort Kak Jan tu, walaupun orang dah explain, Kak Jan nak buat lagi sebab memang keinginan Kak Jan suka bercakap. Itulah. Jadi saya memalukan diri saya sendiri bila saya diinterview oleh Esra Awani, tanya pasal kejadian kami tu, saya bercakap, itulah Israel tu daripada kecil tu memang dia dah kena brainstorm dah. Jadi orang kata brainwash Kak Jan. Yes, brainwash. Lepas tu ada dah interview banyak negara, ada interview Ika Nasib Baiklah kan. Interview Ika, saya pun interview tapi kami terpisah. Adik aku bahasa Inggeris tak ada. So saya kena interview dalam bahasa Inggeris. Waktu tu saya cakap kan, sampai sekarang saya tak nampak boleh interview. Saya rasa dia tak faham lah. Mana boleh interview? Aku sebab banyak tak faham. Masya Allah. Jadi bila kami satu tahun kembali, ada dalam Station TV Ika juga, saya nak add value. Dia cakap. Saya kata, yes, thank you. Keluar juga. Lepas tu dah akhir your name. So cakap dengan Heliza Hami. Rupanya dia tulis, and Heliza Hami say, thank you. Hari ni betapa add value juga, walaupun thank you sahaja. Orang sampingan saya. Okay, itulah orang kata walaupun kata JSF ni orang kata satu orang kata misi yang agak serius lah kita kata kan. Tapi ada juga lah pengalaman manis-manis kan. Baik, kita nak berada di penghujung hari soalan yang hujungnya. Kalau balik daripada JSF ni, biasalah tak semua orang pendapatnya sama. Ada kata-kata, bisik-bisikan yang mengatakan JSF ini gagal. Tetapi bagi pendapat peribadi Kak Jan dan Ika yang sendiri menyertai misi kemanusiaan ini, adakah JSF ini percaya ataupun gagal? Dan kalau anda kata percaya, kenapakah bagi Kak Jan dan Ika kata ia itu percaya? Silakan. Saya serahkan untuk anda yang menilai sama ada misi ini bagaimana. Saya boleh istilahkan misi JSF ni adalah misi buat bising. Kita berat hidup dalam satu dunia. Tak ada 2 tahun, kita dah mungkin dah tak lambat, tak mampu nak tengok, kita pun dah down. Tapi the moment berlaku yang Allah bagi, misi JSF ini satu dunia bangun dan buat bising cerita. Jadi kita nak pergi kat sana adalah untuk sampai tu buat show sebelum masjid. Okay. So kita misi kat sana adalah untuk kita pecah kepungan untuk sampai ke bantuan kemanusiaan. Pecah kepungan dulu, baru kemanusiaan boleh sampai. Ni itu kita nak buat. Jadi kalau nak ikut kapal banyak-banyak, kapal kita kecil, memanglah kita tak dapat bawa masuk banyak barang. Tetapi apabila kepungan itu dapat dipecahkan, insya-Allah kita nak bawa masuk banyak barang. Tetapi result dia, usaha sebagai seorang manusia, kita buat semaksimum di tahap maksimum ni, Allah tahu, ya Allah tolong. Tetapi keputusan yang nak kata ya jadi ke tak jadi ke apa, memang Allah yang letak, bukan
pada tangan kuasa kita. Katakanlah aku tak nak mati juga, tapi malaikat maut dah datang, kita cakap berunding dengan malaikat maut, tak boleh, dia akan cabut juga. So jadi penilaian dari sudut result ni kami tak boleh kata kami berjaya ke tak berjaya ke. Apa pun walaupun berjaya ada dekat KL, berjaya times square. Itu paling berjaya sekali ada dekat sana. Tetapi yang kita nampak, alhamdulillah, Masya Allah, ni berbeza daripada misi-misi lain. Kami pergi mana-mana, Masya Allah, makcik-makcik akan datang lah. Makcik tak boleh tidur malam. Waktu kena intersection, makcik berdoa, menangis-nangis. Sudahnya esok makcik yang masuk hospital. Betapa pimpanya makcik dah. Kita pun tak tahu nak kesian ke nak berbangga dengan makcik. Masya Allah, sampai masuk hospital dia. Bersama-sama. Tak kira usia sampai budak-budak faham, mengetahui tentang isu Palestin. Siapa yang memang jahat di situ, rejim Zionis. Apa perlu kita buat sampai ya Allah kata, ya Allah, benda ni dulu berlaku tapi sekejap. Tapi bila dunia melibatkan semua negara, mata-mata sudah membuka. Kali harta negara-negara yang sebelum ni, UK yang tak sokong, tak sokong. Spanyol yang dulu tak sokong-sokong, Itali. Jadi negara-negara yang Mak Saleh ni yang bukan lagi Islam, mudah-mudahan dapat rezeki atau hidayah masuk Islam, juga menyokong. Dan mereka sebenarnya bila dekat dalam penjara tu, mereka kalau lagi kuat daripada kita, maksudnya keberanian dia. Kita ni orang Melayu kan macam patuh sikit lah. Shut up. Tapi no, you shut up. You shut up. Dia cakap, you shut up dekat Richard Zoni. Richard Zoni, hentak balik dia, hentak balik. Stupid, you stupid. Jadi macam, jadi wow, dahsyat. Dia kena bawa anjing pun dia tak kisah. Lepas tu dalam keadaan kita, anjing tu takut nak pergi sama pula kan, Masya Allah. Jadi kita banyak kegangan-kegangan. Tapi bila dia acukan senambang laser dekat dahi, mereka boleh panah lagi mata Richard Zoni. Jadi kekuatan bila bergabung sama-sama tu, Masya Allah, kita rasa misi kemanusiaan di Palestin itu bukan agama semata-mata. Apa tak boleh kita tahu untuk Islam, tapi adalah kemanusiaan seluruh dunia, insyaAllah. Macam Kak Je cerita yang bersama macam ni, jiran kita orang ni berbangsa India. Waktu tu kebetulan sebelum ni macam mungkin kita pun macam biasa sebab kita orang duduk apartment, jadi ada banyak Chinese, India, Melayu pun ada jugalah. Jadi ada satu hari tu kebetulan saya nak turun program, turun lift tu ada seorang Indian ni, perempuan lah. Dia tengok, can I snake picture with you? Saya terkejut lah. Kenapa? Dia kata sumut Nusantara kan? Saya terkejut. Specifically dia sebut sumut Nusantara, bukan di Global Sumut Flotilla. Lepas tu kita pun bersembah lah. Dia kata macam thank you lah sebenarnya sebab daripada misi ni sebab tu bahasa kita lah, sebab misi ini membuka mata saya yang sebenarnya betapa jahatnya mereka. Agama dia bercakap macam Cina. Dia macam Cina. Dan kalau mungkin saya banyak kawan Cina, saya tak tahu lah nak tukar itu bahasa India. Tapi dia nak kata, dia cerita tau. Dia kata, tahu tak pasal misi itu, saya terus cerita dekat kawan-kawan saya apa yang berlaku dan kenapa kita kena ambil cara tentang isu Palestin. So kat situ saya rasa macam hikmah dia adalah kita tak tahu. Mungkin sebelum ni yalah, bangsa-bangsa lain, agama lain tu rasa macam okey, itu adalah isu agama diorang kot, diorang tak nak ambil kisah. Tapi sekarang ni diorang sedar, diorang faham dan mana tahu asbab dari sini, diorang dapat hidayah, diorang nak mengenali agama Islam. Dan akhir sekali bila kita sebut tentang negara-negara lain ni kan, sebenarnya perjuangan kita ni alhamdulillah berhasil. Kalaupun, yelah, macam kata cakap, itu adalah nilai orang lain. Orang rasa gagal, itu mungkin pada pandangan kasarnya sebab bantuan tak sampai. Tapi sebenarnya mungkin mata lain kita tak nampak adalah sebenarnya bukan bantuan kita tak sampai. Bantuan Allah tu yang mungkin sampai. Di mana sebelum ini negara Palestin senyap seketika, ramai yang terlupa seketika ataupun leka. Tapi akhir sekarang ni orang dah mula ingat-ingat. Dan sekarang ini bukan saja isu Palestin, Sudan, Kongo, orang dah mula ambil cara yang kata macam hidup kita ni bukan pasal kita je, tapi adalah untuk bersuara tentang orang lain. Jadi mudah-mudahan ini Allah terima. Kita harap, nak tahu kerja kita, kita harap Allah terima sebenarnya. Jadi doakanlah ibu-ibu, sahabat-sahabat ada kat sini, mudah-mudahan kita punya kejayaan ni Allah terima mudah-mudahan dan teruskan bersuara untuk saudara-saudara kita, insyaAllah. Amin. Subhanallah, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih kepada kedua-dua panel kita. Dan apa yang dapat kita simpulkan di sini, jangan berhenti mau kata menyokong dan juga memberi harapan kepada Palestin, rakyat di Gaza, ya. Jadi teruskan dengan qulun nazila, hasbunallah wa ni'mal wakil. InsyaAllah kita sama-sama menitipkan orang kata doa kepada rakyat di Palestin. Dan Masya Allah, macam kita tengok kan, ada juga kebaikan apabila aktivis ditahan di penjara. Tengok macam mana Allah kurniakan rezeki dengan ikan yang sangat banyak kan. Jadi orang kata Allah bagi bantuan tu dalam berbagai bentuk. Mungkin kita rasa gagal tak dapat hantar bantuan barang-barang yang kita bawa, tetapi Allah hantarkan
bantuan melalui cara yang lain. Alhamdulillah mereka dapat juga sumber makanan yang daripada yang Allah kurniakan hasil lautan. Dan kepada tuan-tuan dan puan-puan, saya nak ucapkan terima kasih lah kepada pihak kita bawakan jauh dan kita orang kata walaupun dalam tempoh masa sejam ni sangat banyak perkongsian, sangat banyak pengalaman yang kita dapat dan cerita-cerita di sebalik takbir yang kita sebenarnya kadang-kadang ada benda betul lah tak semua yang kita boleh sampaikan secara live dalam live. Kadang-kadang ada benda yang kita terlupa kan. Jadi hari ini alhamdulillah rezeki kita di sini Masjid Al-Ihsan Hidayat kita dapat mendengar secara live daripada panel kita Haiza dan juga Hazwani ataupun Terjenis. Jadi kalau kita nak tahu lebih banyak lagi tentang kata sumber Fatihah ataupun sumber Nusantara serta apakah kita punya misi-misi seterusnya bagi membantu Palestin dan mungkin selepas ini Sudan dan sebagainya insya-Allah. Jadi kita bolehlah follow jangan lupa follow media sosial Haiza Hilmi dan juga Hazwani Hilmi, masih sama nama sama ya, Haiza Hilmi dan Hazwani Hilmi ya. Jadi boleh follow dan